Pak ni sebenarnya adalah kroni-kroni saja. Kenapa saya kata kroni-kroni saja? Sebab aplikasi ni semua orang tahu aplikasi ni adalah satu aplikasi yang sangat-sangat luar biasa yang mana kalau pakai 15 minit sehari selama 6 bulan insya-Allah kan kalau solat tu imam baca, habis je solat, kita rasa macam nak tanya je dekat orang sebelah. Kau faham tak apa imam baca? Kan? So nak kata je, impact daripada aplikasi Quran ni, dia sangat-sangat luar biasa. Kan? Semua orang tahu, kalau sampai dekat 100 juta orang pun, 100 juta orang tu bakal merasai kehebatan produk Quran ni. Tapi nak bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan-puan, hanya golongan 5% sahaja yang tahu di dalam Quran punya aplikasi ni ada bisnes. Dan dalam bisnes tu dia ada cara yang mudah macam mana golongan 5% ni boleh make money. Dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Inilah saya kata ke tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kalau orang yang invite tuan-tuan dan puan-puan tu ada dekat sebelah tuan-tuan dan puan-puan, ucapkan terima kasih dekat dia. Kan? Tuan-tuan nak join ke, tak join ke tu belakang cerita. Tapi tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan ada orang yang tengah ingat tuan-tuan dan puan-puan, nak tuan-tuan dan puan-puan tahu maklumat tentang bisnes Quran ni. Kan? Ramai orang dekat luar sana, dia tahu Quran, tapi dia hanya tahu kehebatan produk Quran. Dia tak tahu di dalam tu ada cara nak buat duit dengan Quran. Masya Allah, memang sangat-sangat luar biasa. So kita type dekat ruangan chatting tu, kalau yang invite tuan-tuan dan puan-puan tu, dia berada jauh, tuan-tuan type, terima kasih, nama sekian-sekian-sekian. Ucap terima kasih. Kan? So insyaAllah. Alright. Tu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Dan hari ni tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak maklumkan dekat tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu big announcement. Tadi macam Piu Musin bagi tahu tadi kan, Ustaz Piu Musin bagi tahu yang mana beliau pun dah jana pendapatan lebih daripada 1 juta ringgit, yang mana beliau ni berada di peringkat pembangunan yang pada fasa masih lagi awal. Kan, masih lagi awal. Kan? Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kan, setelah 3 tahun aplikasi Quran ni berada di pasaran, kita dah berjaya sampai kepada 100 juta user dan proses upgrade yang sangat-sangat luar biasa telah berlaku daripada satu bahasa, dan sekarang ni kita dah ada total 9 bahasa. Dan kan, so saya nak maklumkan dekat tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya ada satu announcement yang mana kan, untuk aplikasi Quran kita ada satu update yang sangat-sangat luar biasa. Kan? Tadi diberitahu kita ada 2 fasa. Fasa yang pertama, fasa word quest dan juga fasa surah quest. Fasa pertama dan fasa kedua. Sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan, fasa word quest, seseorang tu hanya boleh guna word quest tu, iaitu fasa kedua, dan setelah dia selesai surah quest, word quest yang 1000 perkataan. Dia dah selesai 1000 perkataan, baru dia boleh buka word quest surah quest. Kan? So sekarang ni surah quest ni, beberapa surah dalam fungsi surah quest tu telah dinaikkan dekat atas. So alhamdulillah, satu update yang sangat-sangat luar biasa, dan saya ada video saya nak playkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita sama-sama Ini saksikan berita baik video. untuk semua. Ini berita baik untuk semua pengguna apps Tim Quran. Tim Quran baru saja lancarkan satu update terbaru. Iya, betul. Dan inilah kunci sebenar. Keajaiban itu terbuka bila kita mula ingat setiap perkataan dalam surah. Sekarang, semua pengguna boleh merasai pengalaman surah quest terpilih. Untuk yang belum tahu tu, surah quest ni mengutamakan surah yang kerap dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia. Surah quest bantu anda untuk fahami mesej Al-Quran tanpa bergantung pada terjemahan, tersentuh dengan menghayati setiap mesej di dalam Al-Quran, dan khusyuk dalam solat dengan memahami makna surah yang dibaca. Dan yang paling best, tak perlu tunggu 1000 perkataan untuk faham ayat. Al-Waswasi. A'udhu
Ia macam dapat gambaran surah Quest ni macam mana. Kemas kini Tim Quran sekarang dan rasai sendiri pengalaman baru ini. Sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni surah Quest tu tuan-tuan hanya pengguna Tim Quran hanya boleh rasa setelah komplit 1000 perkataan. So dia wujud dua geng. Satu geng biru, satu lagi geng purple tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya geng purple ni memang mengepak tuan-tuan dan puan-puan. Cara dia jalan, cara dia senyum, semua berbeza. Sebab geng purple kan, geng biru. Dia ada geng purple, yang atas geng purple. Wah, surah Quest geng biru. Wah, geng yang mengepak ni bukan geng purple. Yang mengepak ni geng biru. So makna kata sebab surah Quest ni fungsi dia sangat-sangat luar biasa. Tapi macam saya bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan-puan lah, kan? Masyarakat dekat luar sana, dia hanya dapat menikmati kehebatan produk Tim Quran. Kan? Dia hanya dapat menikmati kehebatan produk Tim Quran. Alhamdulillah. Dia pakai, dia faham. Alhamdulillah. Bagi impact dekat kehidupan dia. Tapi bezanya tuan-tuan dan puan-puan hari ni, tuan-tuan bukan saja dapat tengok kehebatan produk Tim Quran, tapi tuan-tuan dapat maklumat ada cara macam mana tuan-tuan nak riding kehebatan Tim Quran ni dengan cara boleh buat income. Ini special dia. Saya nak share dekat tuan-tuan dan puan-puan macam mana jenis pendapatan dia. Ini adalah statement income saya yang saya tunjukkan secara live kepada tuan-tuan dan puan-puan, kan? Yang mana saya bermula pada tahun 2022 Julai. Masa ni baru ada satu surah je tuan-tuan dan puan-puan. Tapi walaupun saya hanya baru satu surah, tapi yang menyebabkan saya nak all out dengan Tim Quran ni, yang pertama saya nampak future pasaran produk ni. Yang kedua, cara nak buat duit untuk dengan Tim Quran ni dia mudah. So bulan pertama saya 2022 Julai, alhamdulillah pendapatan saya kalau tuan-tuan boleh tengok kat sini sebanyak RM443. Masa ni tuan-tuan dan puan-puan, saya dah cukup mind blowing dah. Masya-Allah, dahsyat. Sebab bulan pertama baru ada satu surah, saya apply sahaja strategi yang mana saya akan invite sahabat saya kejap lagi ni untuk dia bentangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada 4 langkah je, kan? Jana pendapatan bulan pertama RM443. So bila bulan kedua tuan-tuan dan puan-puan, nak masuk bulan kedua ni, saya letak expectation dapat RM500 pun dah syukur alhamdulillah. Modal 2696, takkanlah kita nak expect income RM10,000 pula sebulan kan. So dengan cara yang sama, saya ajarkan kepada tim saya, kan. So alhamdulillah mereka dapat pendapatan dan alhamdulillah pada masa yang sama pendapatan yang saya terima pun turut masuk lagi RM3,244. Tuan-tuan bayangkan, modal 2696, bulan kedua dah balik modal. Memang sangat-sangat luar biasa. Masa ni baru ada lebih kurang 3 surah. Nak katanya tak perlu tunggu produk tu hebat, tapi kita ada cara yang hebat, tuan-tuan dah boleh mula jana pendapatan. Alright. So bulan ketiga tuan-tuan dan puan-puan, daripada RM3,244 masuk lagi pendapatan pada bulan ketiga RM30,539. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, kalaulah saya buka kedai makan, nak balik modal ni paling tidak pun lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun dan saya kena tanggung cost of it, macam-macam cost. Tapi dengan Tim Quran, modal sekali je semua hidup. Sebab apa? Kita ada cara tuan-tuan dan puan-puan. Dan ni pendapatan saya bulan keempat, RM39,000. Dia bukan RM30,000 tambah RM9,000 jadi RM9,000. Bukan tuan-tuan dan puan. RM30,000 dah selesai, masuk lagi RM39,000. So apa yang saya nak bagi tu dekat tuan-tuan dan puan-puan, hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekejap lagi akan didedahkan dengan cara macam mana dengan modal 2696 tuan-tuan boleh jana pendapatan RM3,000 sebulan dan tuan-tuan boleh target untuk bulan ke-12. Kan? Tuan-tuan ada pendapatan pasif RM10,000 sebulan. Kan? Ini yang saya nak bagi tahu kat tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan tengah tahu bukan sahaja kehebatan produk Tim Quran, tapi ada cara yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat luar biasa macam mana tuan-tuan boleh jana pendapatan. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, jumlah pendapatan terkumpul saya dalam tempoh lebih kurang 3 tahun,
RM5 juta. 3 tahun ni dalam keadaan produk baru nak develop. Dan walaupun tuan-tuan tengah jumpa hari ni, dalam keadaan produk dah hebat, kita apply cara ni, saya yakin tuan-tuan boleh potong income saya dalam masa 1 tahun setengah ataupun 2 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. So persoalan dia, macam mana cara dia. Untuk explain, untuk terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, macam mana cara nak buat duit dengan Quran ni, saya nak invite satu orang guru saya, kan, dan mentor ni. Kan, umur beliau ni beza dia 7 hari je daripada saya. Kan, dia lahir dulu, lepas 7 hari saya lahir. Kami umur baru 18, tuan-tuan dan puan-puan. So makna kata dia masuk umur 18 dulu baru saya masuk. Kan? So saya nak invite satu orang ni, tuan-tuan dan puan-puan, satu orang yang pada saya sangat-sangat luar biasa. Yang mana beliau ni banyak mengajar saya tentang strategi, tentang mindset. Bos, produk dah hebat dah. Kan? Yang kita kena fokus adalah cara macam mana kita boleh buat duit dengan produk ni. Sebab the more income, kan, ini dia bagi tahu kat saya ni, lagi besar bos punya income, lagi ramai orang dekat luar sana yang dapat merasai kehebatan produk Quran. Sebab produk dia akan tersebar. So apa yang saya perlu fokus adalah bagaimana nak besarkan income saya dan tim saya. So dia bagi tahu kat saya. Dan bos tak perlu fokus benda lain, bos fokus saja pada cara. Insan yang sangat-sangat special ni, kalau tuan-tuan tengok macam mana saya jana pendapatan 1.5 juta, inilah insan dia yang saya nak bawa pada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam tempoh kurang lebih 3 tahun, beliau dah jana pendapatan lebih daripada pendapatan saya. Dan beliau ni satu orang jurusan undang-undang, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau bila jumpa bisnes ni, beliau decide untuk all out dalam bisnes ni. Satu orang yang menjadi rujukan kepada para barisan leader. Satu orang dari segi cara cakap, cara semangat dia. Dan saya suka dengan vision yang dia nampak. So saya nak invite orang yang sangat-sangat luar biasa. Kita bagi perhatian. Ini slide yang sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan, yang dia nak bentang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Daripada tadi tuan-tuan dan puan-puan dengar Bos Fahana present tentang company, tentang produk, tentang marketing plan. Itu semua tuan-tuan lupakan. Fokus kepada cara. Sebab sehebat mana produk pun, sehebat mana marketing plan pun, dia tak ada erti kalau tak ada cara yang mudah macam mana nak buat duit. So tanpa berlengah masa lagi, saya nak invite the only and the legend board of leader Kamal untuk bentangkan, untuk revealkan kepada tuan-tuan dan puan-puan cara macam mana nak buat duit bersama dengan produk Quran. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Guru Kamal. Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur. Hari ini satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. So, nikmat hidup, nikmat Islam yang ada pada kita hari ini. So, benda itu satu nikmat yang betul-betul luar biasa. So, saya kenalkan diri saya, nama saya Muhammad Kamal. So, terima kasih kepada Board of Leader Bob, sahabat baik saya. Sahabat yang memperjuangkan satu perjuangan yang betul-betul luar biasa. Dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang ada orang dia tak tahu apa dia nak buat. So, kami diajar oleh Datuk Abdul Razin sentiasa, setiap hari, fikirkan satu benda yang lebih baik daripada semalam. So, syukur Alhamdulillah dalam keadaan ramai sebenarnya kawan-kawan kita yang terjejas disebabkan banjir. Tapi Alhamdulillah ada juga yang berhubung dengan saya, dia beritahu income Quran adalah satu benda yang boleh support balik diorang punya family walaupun dalam keadaan bencana. So, kita doakan supaya yang mana yang ditimpa bencana, so semua dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. So, saya setuju dengan apa yang Bos Bob bagi tahu tadi. Tentang cara. Kenapa kita tekankan sangat tentang cara ni? Kalau tanya saya tentang produk kita dah hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum wujudnya Quran, banyak sebenarnya produk-produk yang hebat dekat luar. Kalau nak cerita tentang kehebatan sesuatu produk tu, banyak sebelum Quran wujud. Banyak sebenarnya produk-produk yang hebat yang ada dekat market. Tapi kenapa kita duduk juga dekat situ? Kenapa kita tak jadi somebody? Kenapa kita tak jadi jutawan? Banyak. Kalau cerita tentang plan pemasaran, marketing plan, yang tadi kita dengar Bos Farhana bentangkan tadi,
itu semua terletaknya atas kertas saja, tuan-tuan. Tapi kebanyakan orang fikir nak jadi somebody, nak jadi jutawan, perlu ada produk yang hebat. Tuan-tuan, hari pertama saya dikenalkan tentang perniagaan oleh Board of Leader Abdul Razif. Satu orang yang memang terus terang tak terkata terima kasihnya saya pada dia. Sebab Board of Leader Razif hari ini, satu budak dulunya kerja bancuh air, memang betul ambil law dulu, tapi bukan terus jadi lawyer, kerja dulu sebagai seorang pembantu air. Ketika itulah saya jumpa peluang ni. Saya bukan jumpa produk yang hebat. Sebab ketika tu produk masih dalam R&D. Kalau tanya saya, masa tu baru ada satu surah. Tu sebab masa saya cerita 2 hari orang reject. Ada orang reject saya. Sebab apa? Produk tak komplit lagi. Masa tu plan pemasaran. Tak tahu. Dan last kali saya cuma diberitahu oleh Board of Leader Razif cara nak jadi seorang doktor yang hebat dekat luar sana, perlu tahu cara. Nak jadi seorang peniaga construction yang hebat, perlu ada cara. Nak jadi seorang PU, macam PU musim, dia nak jadi pencetus rumah, dia perlu tahu cara. Board of Leader Bob, dia nak jana pendapatan 1.5 juta, dia perlu tahu cara. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, 1.5 juta. Dekat dunia luar pun ada orang achieve. Tapi ramai yang tak tahu cara. Kalau diorang dapat pun 1.5 juta, diorang takkan cerita apa rahsia, apa cara untuk jana pendapatan macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab saya beritahu. Produk yang hebat, plan pemasaran yang hebat, tak menjanjikan apa-apa, tuan-tuan. Melainkan kita jumpa cara yang hebat. Saya ambil satu ideologi, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan pergi ke kedai makan, tuan-tuan akan jumpa satu menu, dan dalam menu tu macam-macam makanan ada. Makanan tu adalah produk. Saya ambil contoh, satu, Pattaya. Okay, dah Pattaya, kita dah order Pattaya, dekat sebelah dia mesti ada harga. Kenapa dia letak harga tu? Dekat situlah untung rugi dia. Dekat situlah semua kiraan-kiraan dia dekat situ. Dia letaklah harga RM10. Pattaya, tuan-tuan, dia perlu tahu cara nak masak Pattaya tu untuk dia dapatkan RM10 tu, tuan-tuan. Dan persoalan dia sekarang, saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, antara 3 elemen penting dalam perniagaan ni, produk, plan pemasaran dan cara, mana yang paling penting? Type sekarang. Cuba type sekarang. 3 ni, antara produk, marketing plan dan cara. Mana lagi penting, tuan-tuan dan puan-puan? Mana yang kita nak? Kita nak cara. Plan pemasaran letaknya dekat atas kertas saja, tuan-tuan. Produk ni nak bagi tahu dekat tuan-tuan. Hebatnya produk ni, tuan-tuan. Produk yang hebat berlaku selepas tuan-tuan dan puan-puan guna. Pattaya tu dia boleh jadi sedap selepas kita makan. Produk yang tuan-tuan pegang ni, kalau hari ni saya cakap, pompang, produk kita hebat, produk kita dahsyat, produk kita number 1 dalam dunia, tuan-tuan. Dia tak ada makna kalau tuan-tuan dan puan-puan tak gunakan. Tapi satu benda yang betul-betul merubah kehidupan kita semua, sebab kita ada cara, tuan-tuan. Macam mana Sally 3 bulan dia boleh pakai Mercedes sebab dia ada cara, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpalah cara yang Sally jumpa, tuan-tuan pasti akan pakai Mercedes, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpalah cara PU Musin boleh jana pendapatan 1 juta, pasti hari ini tuan-tuan yang akan sharing pendapatan saya total accumulate 1 juta. Tuan-tuan, hari ini kami bukan sebab kami hari ini ada, bukan sebab kami hebat, tuan-tuan. Bukan. Sebab kami jumpa cara saja, tuan-tuan. Jumpa cara saja. Nak jadi arkitek yang hebat, perlu ada cara. Kalau tidak, semua orang jadi arkitek, semuanya jadi jutawan, tuan-tuan. Tapi sebab diorang tak jumpa cara. Bukan persoalan dia tentang produk. Kalau hari ni, saya ambil contoh. Ambillah produk ni. Inilah produk dia. Okay? Ini yang sumbat telinga ni. Somebody make million. Why? Sebab ada cara, tuan-tuan.
Ada orang tengah fikir, kita pakai produk Think Quran ni, insyaAllah dapat pada. Pahala itu semua urusan Tuhan, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan satu cerita. Okay? Saya pernah jumpa satu orang ni, tuan-tuan. Satu orang India. Saya share dengan dia tentang opportunity, tentang cara dalam Think Quran. Tuan-tuan, India register dalam Think Quran. Bukan sebab Think Quran, sebab saya bagi tahu satu. Tuan-tuan pernah tengok tak ada zikir digital tu? Zikir digital tu made in China, tuan-tuan. Barangkali sejadah yang kita gunakan made in China. Ni kopiah yang kita pakai ni boleh jadi made in China. Yang buat ni bukannya orang Islam, tapi 2 bilion punya market dia nampak. Dengan 2 bilion ni dia boleh jadi billionaire, tuan-tuan, sebab dia tahu cara, tuan-tuan. So hari ni, tuan-tuan, syukur Alhamdulillah, cara yang saya jumpa, cara yang Bos Bob jumpa, cara yang barisan-barisan leader ni jumpa. Hari ni saya nak share dengan tuan-tuan. Apa cara dia, tuan-tuan? Pegang benda ni saja, tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadi seorang ayah yang hebat, perlu ada cara dia, tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadi seorang guru yang hebat, ada cara dia, tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadi seorang jutawan yang hebat, perlu ada cara dia, tuan-tuan. Dan tuan-tuan nak jadi usahawan Think Quran yang hebat, sehingga jadi jutawan pun perlu ada cara dia, tuan-tuan. So, apa cara dia? Fokus dekat cara ni saja, tuan-tuan. InsyaAllah, kami dah buktikan, tuan-tuan. Kami dah buktikan dengan cara ni. 3 bulan pakai Mesris. 3 tahun, 1,5 juta. Kalau tanya modal, ada orang nak keluarkan Mesris, dia perlu ada satu perniagaan yang nilaian dia ratusan juta modal dia, tuan-tuan. Kalau tanya saya, tak logik 1,5 juta total terkumpul. Kalau perlukan modal, pastinya modal ni ratusan ribu, tuan-tuan. Kalau ratusan ribu pun, saya boleh pakai Mesris 3 bulan, saya boleh jana pendapatan 1,5 juta 3 tahun. Saya buat, tuan-tuan. Sebabkan cara, tuan-tuan. Tapi benda-benda ni semua berlaku dalam keadaan ajaib dalam Think Quran ni. Dengan cara ni saja, tuan-tuan, fokus dekat cara. So, cara yang pertama apa, tuan-tuan? Cara yang pertama adalah register, tuan-tuan. Register. Berapa yang tuan-tuan nak register terpulang. Tapi saya register 2696. Tu yang saya cakap. Tak logik, tuan-tuan. Dengan 2696, 3 bulan pakai Mesris. Logik, tuan-tuan. Dengan 2696, 3 tahun total terkumpul 1,5 juta. Tapi dia jadi logik disebabkan kita ada cara, tuan-tuan. So, cara yang pertama register. Cara yang kedua, tuan-tuan. Jangan pening, tuan-tuan. Ambil kertas, ambil pen, tulis nama kawan kita yang paling rapat dengan kita. Listkan saja. Daripada Ali sampailah Zaliha, A sampai Z. Tulis saja. Jangan buat apa-apa. Jangan prejudge. List sahaja. Step yang ketiga, tuan-tuan. Tuan-tuan, inilah step yang paling saya suka, tuan-tuan. Perniagaan kita, tapi yang pergi explain, yang pergi cerita, yang pergi bentangkan, semua adalah orang lain, tuan-tuan. Kenalkan saja pada business consultant, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pening. Duduk tepi, dengar. Ali, ini Abu. Abu, ini Ali. Dah, kerja kita selesai, tuan-tuan. 10,000 saya yang pertama, tanpa saya bercakap, tuan-tuan. Semua saya kenalkan pada leader saya. Itu step yang ketiga. Dan step yang keempat, tuan-tuan, berlaku duplikat. Dalam 20 list orang kawan kenalan kita ni, tuan-tuan, cukup. Kita kenalkan 20-20 bagi 4 orang yang nak cara jana pendapatan ni, tuan-tuan. Saya hari ni saya bukan nak cerita tentang hebatnya produk, tuan-tuan. Saya nak cerita hebatnya cara. Start cara tu hebat, produk automatik akan jadi hebat, tuan-tuan. Kalau produk tu hebat, belum tentu lagi cara yang tuan-tuan jumpa hebat, tuan-tuan. Okay, tuan-tuan, business potential. Ini potential. Kita sebagai partner, apa yang kita boleh buat? Apa saja
potential. Kalau kita kerja pun ada potential gaji kita. Tapi dalam bisnes, Think Quran di bisnes potential dia. Cukup tuan-tuan ada 4 orang partners yang nak bersama dengan tuan-tuan. Introduce to 4 partners dan plus dengan 5 produk kita jual setiap bulan. So apa yang berlaku? Tuan-tuan tengok 1 hingga ke 3 bulan. Pendapatan kita boleh jadi RM3,000 sebulan, tuan-tuan. Kalau tanya saya faham. Kebanyakan yang ada dekat dalam ni, semuanya adalah mungkin dia buat secara part-time. Ada seorang doktor dekat dalam ni, ada seorang engineer dekat dalam ni, ada seorang ustaz dekat dalam ni. Dia cuma ambil Think Quran ni sebagai side income. Tuan-tuan, RM3,000 satu bulan, kita boleh jana pendapatan side income. Pada saya dahsyat, tuan-tuan. Baru-baru ni kita dikejutkan. Satu Malaysia dikejutkan. Bantuan RM100 dalam IC. Besok tu penuh dekat Speedmart, tuan-tuan. Besok RM100. Ini tuan-tuan dan puan-puan ada ekstra RM300 sebulan. Pada saya cukup luar biasa. So itu benda luar biasa. So saya tak payah cerita yang lain lah, tuan-tuan. Tapi saya cerita juga. Setahun selepas tuan-tuan dah mulakan perniagaan tuan-tuan, tuan-tuan akan jumpa tahun pertama tuan-tuan. Pendapatan tuan-tuan dan puan-puan boleh jana pendapatan RM10,000. Ini potensial tuan-tuan. Dia boleh jadi lebih daripada apa yang tuan-tuan dan puan-puan expect. Okey, tahun yang kedua RM25,000. Tahun yang ketiga tuan-tuan. Tuan-tuan highlight sikit dekat tahun yang ketiga. Daripada tadi, sebelum slide ni keluar, kita dengar 3 tahun 1.5 juta. So tuan-tuan, 3 tahun 50,000 legit tuan-tuan. Memang boleh achieve sangat tuan-tuan. Dan 5 tahun pendapatan RM100,000. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Pendapatan RM100,000 ni macam mana kehidupan kita tuan-tuan. Saya pernah jumpa seorang yang pendapatan RM100,000 sebulan tuan-tuan. Kehidupan dia lain level. Cara dia fikir semuanya berbeza. So insyaAllah tuan-tuan, so kita make it happen sama-sama. Saya boleh sampaikan, saya boleh share, tapi pilihan tetap dekat tangan tuan-tuan. Pilihan tetap dekat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak mulakan, ini masa dia tuan-tuan. Saya pernah tengok 2 hari yang kedua, saya pernah share dengan orang. Orang tu reject tuan-tuan. Tapi sebab cara, 3 bulan dia boleh potong orang yang pernah buat income dia 2 tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas tuan-tuan. Ni bukan persoalan cepat atau lambat tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan jumpa, hari ni tuan-tuan mulakan. InsyaAllah tuan-tuan, saya doakan supaya semua dipermudahkan dan pegang satu saja tuan-tuan, cara. Tuan-tuan dah jumpa cara ni, jangan tinggalkan tuan-tuan. Terus buat action dan kita jumpa lagi tuan-tuan. InsyaAllah yang baik semua datang dari Allah, yang lemah datang daripada kekurangan saya sendiri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.